Tadi nyalon lah. Nyalon? Gerak viral lah. Nemo masak batu ni. Alah, aku tak pakai ke rebus saja. Cerewet kan? Telur hancur. Telur hancur. I don't eat telur hancur. Aku milih Harzan lah. Una apa ni? Apa? Kalau Una. Ayah suka main kucing. Oh, pedas. Allah. Belajar kan ni? Badan muka kau. Kau ni kan? Tak ada benda baik nak cakap. Itulah badan muka. Nak buat konten tapi tak prepare elok. Ni. Tadi nyalon lah. Nyalon? Gerak viral lah. Kita lah gini. Pen viral ni. Nyalon ni tadi. Nak viral?
Cerita dia tadi. poin ni. Tadi Una nyala tadi. Cerita dia poin. Tak cukup berkahak tu. Kompang ni. Itu. Cerita dia berapa dia ni. Kenapa ini nak? Kena masuk dekat hang tanya lagi ikan bukan ikan singgang. Kalau aku suka ikan mana? Ikan mana kena teknik, kena ambil dalam kodong aku. Tolonglah saya nak request kepada. Okey. Una, angkat lah jadi ni. Tak jadi. Mampukanlah. Okey, asal pada aku nak dekat apa sebab yang Nemo. Nemo mana pun nak cakap. Nemo masak? Nemo masak batu meat. Nak masak batu meat? Boleh lah, bukan tak boleh. Tapi boleh macam. Ya. Tok. Macam ada tanda semua kan? Cuba lagi korang. Dia tak sensor korang, dia cuba nak mencaras benda lagi korang. Pasal cuba mencaras orang yang tak akan jadi milik. Aku rasa Shan mesti suka. Sebab pedas. Oh ya ke? Oh dia olahraga ke? Tak apa. Dah sana. Tak selesa lah, tak selesa. Huh? Mana aku iPad? Dah. Tak nak. Siapa yang iPad sikit kepala lah. Tanya Farah dia ada minat dia dah layan. Baik makan. Favorite apa ni? Favorite aku. Tapi tak ada bulu. Tak ada budu. Dia favorite aku. Tak ada budu. Rasa ni dia pun macam budu abang. Tak, okey. Favorite aku ikan rebus goreng. Macam mana kau? Budu. Ni bukan rebus goreng, ni ikan rebus singgang Tak lah, ikan apa je? Ikan rebus. Taklah. Aku tak pakai ikan rebus saja. Aku cerewet kan. Ya apa macam rewet? Aku macam cerewet. Yang ni bukan untuk abang. Kau tak aku. Ya, bukan untuk abang. Inilah cara-cara dia smooth tu lah punya masakan. Sebab tu aku kata ni bukan untuk abang. Orang macam apa? Inilah cara-cara dia smooth dia tolak hang punya masakan. Dia kata dia cerewet. Sebab tu cik cakap, yang ni bukan untuk abang. Sebab dia cerewet. Kau kan? Rasa kau pernah buat masakan favorite apa ya? Masakan favourite abang. Boleh nanti aku buat pula. Nanti aku tanya dia nak apa. Masakan favorite apa? Aku tengok konten tu sebab ada aku. Okey lah abang apa ni? Okey, abang request tu. Nanti abang tengok ah. Nanti abang komen banyak-banyak. Okey. Abang request nak makan apa? Tengok aku komen. Hadir. Hadir. Oh, ada ke? Hadir je. Orang minta nak tanya request apa? Oh, request lah. Request. Saya request. Orang tadi yang record banyak-banyak dah saat ni tak pakai mic pun saya tak dengar. Ya ke tak apa? Ya. Eri. Okey. Jangan terasa lah Eri. Aku sebut Garina pada on top dia apa semua. Sebab aku terpaksa dia suap aku. Garina memang on top lah. Dah naik ranking dah lah. Okay, request. Abang nak makan apa buat ni? Aku nak makan. Sebab abang kata yang ni bukan masakan untuk abang. Aku macam biasa. Kalau kau takkan tak kenal aku macam mana. Aku memang makan. Saya kenal abang. Stay of course the Wagyu A5 with the garlic sauces, with the mushroom soup and yeah, maybe the garlic bread also. So that's my meal. I don't eat this It's your meal. Itu buat sandwich pun abang tak makan ni. Wagyu lah apa semua. because the sandwich only have telur hancur. Telur hancur. I don't eat telur hancur. I eat something like Like what? Meatball. bala. Okay, aku nak apa? Okay. Okay. Tak, tadi asal macam request lain tadi. Ikan apa tadi? Abang nak apa? Sotong buat dah itu sedap. Tak hebat dah sotong. Sotong buat dah. Aku nak kau buat ni. Buat apa? Nasi belauk pagi. Nasi beluk pagi. Ayam goreng berempah. Kuah kari. Kuah kari. Telur dadah. Oh, yang belakang tu request. Apa yang benda kan? Favorite kalau ada ni. Ini masa ada telur dadah? Ya ke? Ha? Tak ada lah. Kau request dah. Makan orang satu lah. Dia request untuk pokok dia. Rezeki macam rezeki. Okay.
Okey. Nasi lauk pagi. Okey, boleh. Nanti saya akan cuba-cuba. Kau tak ada buat ayam goreng tu ataupun kuah kari tu, kau buat nasi belauk ikan tongkol yang kuning. Ikan tongkol. Kau tahu tak? Tahu ikan tongkol. Ikan ayo tak tongkol lah, takut orang tak faham. Ha, aku manalah nak faham. Buat nasi ikan ayo je. Nasi ikan ayo Masak apa? kuning lah. Masak kuning. Oh, masak lemak lah kan? Lemak lah. Tapi Okey. Tapi kalau boleh nasi ayam goreng. Nasi ayam goreng. Kumpul, gulai kari. Gula kari. Lepas tu buat sambal belacan. Buat catering tu ada. Okey. Potong Lepas ni? timun, potong timun. Okey. Itu apa ni? Okey, lepas ni aku tak kerja YouTube dah. Lepas ni. Okey, lepas ni aku tak buat YouTube dah, aku buat catering. Okey, nanti saya cuba merealisasikan Abel punya apa nama? Request. Sebelum konten AI, konten kau dulu, aku bagi permission. Yeay! Wah, kau nak tengok. Dia orang sangat berselera. Ya, betul. Eri, macam mana okey? Sedap? Approve? Sedap, tak pedas, Tak pedas. and then dia menyelerakan, Dan? and dia punya and then dia punya ikan pun masak sedap. Masak sedap. Okay, thank you. Baik ni. Thank you dah. Kalau ini ikan, kau tahu tak berbeza kau dengan ikan? Apa? Tak tahu. Ikan hidup di laut, Aku? kau hidup bersama dengan yang Ah. kau pilih lah. Bukan dengan kau. Nak apa tu? Aku milih Harzan lah. Dia dah couple dengan Azal lah. Itulah. Dia dah couple dengan Azal lah. Una apa ni? Nak sedap pula Una. Ha? Tak sedap lah. Tak sedap lah. Siapa macam ni? Sedap juga. Dalam kedua macam Tak nak request korang tapi Abi aku dah tanya request Abel. Abel nak apa? Ayam masak apa? Belauk. Belauk tu. Aku cuba realisasikan request. Dan apa tu nanti aku tanya hampa pula hampa nak makan apa. Okey, aku senang siapa sotong pai tu siap. Soto Thai. Aku rasa macam itu ada link. Laksa. Laksa. Macam mana sedap? Esa, nak masak tu tak saya ni. Nak tak masak lagi. Kita tadi okey tak? Kita nak makan tadi borak. Ayah yang suka main macam. Jadi, Kampung tapi milih. Ya, boleh tentang kan? Betul. Pak demam viral dah belum rasa. Demam merah. Demam ayam. Azan tadi kan, hang cakap tu kan, mic tak hidup. Ni kena cakap lagi sekali. Mana mic? Tak ada mic. Boleh. Oh tak payah. Mari kita cakap dekat dalam bilik dia. Oh pedas. Kenapa? Okey tak? Pedas gila. Okey, semoga Una dimurahkan rezeki selalu. Dinaikkan darjat Amin. dan semoga Una diilhamkan dengan macam-macam idea. Amin. Daripada Allah SWT. Thank you. Terima kasih pedas. Yowi. Pedas. Kau tahu tak, tadi kita bercakap panjang-panjang tak pakai mic. Saya cakap lagi sekali lah sebab takut nanti tak dengar. Tadi saya pinjam mic ini, mic dia pun sikit. Saya tak dapat nak dengar apa. So saya rasa lepas ni, takkan kita dah buat masak-masak saja kan? Nanti saya akan tanya request macam-macam. Macam tadi tanya Abel tadi, dia nak request masakan apa pula lepas ni. Saya akan cuba merealisasikan masakan diorang. Tapi first kali, kita akan cuba merealisasikan masakan untuk Abel Ali. Sebab tadi ni, yang tu favourite dia. Cuma bukan ikan rebus goreng, tapi tak apa. Next ni pula, kita akan cuba merealisasikan semua impian masakan AIT. So, jumpa dekat next content. Bye korang yang mana menonton. Terima kasih yang bagi positif komen apa semua. Terima kasih tau. Yang mana support, yang mana menonton, teruskan menonton, teruskan support kita orang. So, bye korang. Jumpa dekat next content. Bye korang. Saya pun cakap dah melalut dah. Saya pun nak pergi makan nasi. Bye.